cuba dengar dulu. Jangan mengentar-gentar, dengar. Jawatan kosong, servis kru full time. Desa Mak Rentan, Padang Temu Melaka. Kami sedang mencari individu yang bersemangat dan mesra pelanggan. Selamat datang untuk bekerja bersama pasukan restoran kami sebagai servis kru. Kelayakan umur 18 hingga 40 tahun. 18 hingga 40 tahun. Boleh bekerja secara shift dan hujung minggu. Tak boleh cuti hujung minggu suka-suka hati. Kecuali nak kahwin ke apa pun boleh. Rajin, cepat belajar, tak bengap. Dan boleh bekerja dalam satu pasukan. Ya, kita ni kerja dalam satu tim ni, nampak ni, semua kerja dalam satu tim. Dia tak syok sendiri, semua satu tim. Tak boleh belagak sombong, riak, tak kabur, tak boleh. Yang penting kena solat, semayang wajib tiang agama. Tugasan dia layan pelanggan dan ambil pesanan. Sediakan makanan, minuman, masak dan kemas kawasan makan. Masak tu macam mana? Kadang-kadang spaghetti habis, kenalah tolong sama masak. Macam itulah. Pastikan servis laju dan bersih. Apa yang anda dapat kalau kerja dengan Mak? Desa Mak Rentan ni apa korang dapat? Gaji bermula daripada 1,800 hingga 2,300. Itu gaji pertama. Allowance makan. Dapat makan, jangan risau. Makan. KWSP sok-sok tolak. KWSP sok-sok dapat. Lepas tu ada token. Satu kehebatan yang korang dapat adalah ada token. Kalau kau cemerlang-cemerlang, kami bos-bos nampak korang cemerlang. HR nampak korang cemerlang. Atasan nampak korang cemerlang. Korang akan dapat satu token. Satu orang boleh dapat sampai 3 token. Iaitu satu token RM300. 3 token RM900. Tempat pertama RM900. Tempat kedua RM600. Tempat ketiga RM300. Akan ada 3 orang akan dapat tu setiap bulan. Lepas tu korang akan ada cuti tahunan dan cuti sakit, medical card, peluang kenaikan pangkat dan latihan disediakan. Alright? Kena semayang. Semayang. Okay? Macam tu. Kerja aku ni. Kerja kat Desa Mak Rentan lah. Bagai akaun tak ada kosong, full. Satu Ahad tak boleh cuti, tak ada. Tak ada. Orang dah kata cuti kerja hujung minggu. Lagi-lagi hujung minggu lah ramai orang. Kau gentar-gentar nak cuti, memang tak dapat dah. Tak dapat lah dah. Tak dapat lah je. Right? Bengap tak boleh. Ada asrama tak ada. Anak nak kerja ada kosong tak? Ada. Isi borang. Isi borang. Pergi kat kaunter cakap anak saya nak kerja nak isi borang. Off day hari apa bergilir-gilir. Kerja tak ada cuti ada. Gilir-gilir. Kalau OKU boleh tak kisahlah. Janji boleh kerja. Saya tak naklah yang membebankan. Kalau yang meringankan beban kita boleh je ambil. Masa kerja mula pukul 7 pagi. Tukang masak ada kosong ada. Apply. Nanti HR kita jawab semua soalan korang. Kau apply je. Part time cuti SEM boleh ke? Full time. Part time cuti SEM tak boleh. Kalau macam nak tunggu universiti 3 bulan ke 5 bulan, HR kata boleh. Apply je. Part time tak ada, kita nak full time. Ambil budak-budak tabligh. Saya tak kisahlah. Saya ni bukan nak yang pandai berzikir, pandai ada tanda hitam kat tengah, bukan. Jadi dia menjaga agama, menjaga solat. Bila seorang lelaki menjaga solat, bila seorang menjaga solat, dia menjaga maruah. Dia menjaga adab sebagai seorang Islam. Dia menjaga adab. Dia tahu bila waktu untuk bekerja. Dia tidak main-main. Kita nak orang yang macam tu. Dia tahu jaga batas dia antara kalau ada sekiranya pekerja perempuan atau sekiranya pekerja tu janda atau sekiranya pekerja tu anak dara. Dia tahu menjaga adab-adab dia. Kita nak macam tu. Dia tak nak jadi perkara tidak elok. Perempuan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting tak bengap. Lelaki perempuan boleh.